Phone lipat ni dia satu je masalah, tak tahan lama. Tapi bukan untuk Honor Magic V6 ni. Nak beli phone, tablet, aksesori Android atau iPhone? Tak payah keluar rumah. Beli terus di FM Mall, mudah, cepat dan terus sampai depan pintu. Hai guys, kembali lagi. Hari ni aku dapat satu smartphone yang agak menarik, yang mana jarang aku boleh unboxing, iaitu Honor Magic V6 yang bakal tiba bulan Jun nanti. Macam mana rupa dia? Katanya bukan sekadar nipis tapi tahan lasak. Jom aku unboxing. So guys, ini dia smartphone yang bakal dilancarkan pada 4 Jun nanti. Smartphone Honor Magic V6, phone lipat yang terbaru daripada Honor. Walaupun telefon ni nipis, dia punya ketahanan agak gila. Sebab apa? Tadi je baru dia keluarkan yang dia tarik kabel terbang, stretch, gunakan smartphone ni. Jadi yang aku dapat box warna hitam macam ni. Dan dekat depan ni dia punya signature ring dekat kamera tu. So memang premium gila. Dia datang dengan box yang agak besar. Untuk aku, ini kali yang kedua lah aku unboxing smartphone 4 daripada Honor. Dia punya box ni macam Honor, macam Vivo juga, Vivo X200 Pro yang aku unboxing tahun-tahun lepas. Box dia pun macam ni lah lebih kurang, tapi yang tu lagi nipis lah. Yang ni memang boleh nampak memang boxy. So yang aku dapat kat sini Honor Magic V6 512GB, 16GB RAM, color warna merah Reds. Okay So kat belakang dia kosong macam ni. Boleh nampak eksklusif dia gila. Jom kita buka. Aku dah buka awal-awal tadi seal dia ni. Just tarik je macam ni. Feel untuk bila aku buka phone yang mahal gila macam ni, memang lain lah feel dia. So dia punya presentation kat sini nampak terus dia punya phone. Dan yang aku notice kat sini banyak gila dia punya, kita panggil ni lah, safety yang remind kita ni untuk make sure dia tak rosakkan phone ni lah. Okay so kita keluarkan. Nipis gila first aku pegang ni. So letak tepi dulu. Kita tengok dalam box ni apa lagi yang korang akan dapat. So dia punya cover tebal. So, dalam ni akan ada 2 lagi box. Yang pertama dia nampak logo kabel dan adapter. Dan ini dia punya casing. Dan dia punya guideline dekat sini lah. Just tarik. Keluar 1 2. So 2 box. Kita buka yang ni dululah. So nak buka, just tarik. Nice. Dia punya feel tu memang aku suka. So akan dapat adapter. Ini adapter 80W Honor Supercharge yang jenis tripping. Yang aku memang suka kalau jenis tripping. Dan 80W ni memang agak besar lah. Walaupun telefon ni nipis, dia support 80W dah. Okay. Next ialah dia punya kabel. So ini kabel type C to type A 60A. Dia punya current. So dia punya ketebalan kabel quite good. So ini akan dapat basic, memang korang akan dapat lah. Next, dalam ni dalam ni korang kena buka. Okay, akan dapat dia punya warranty card dan dia punya guideline. Aku yakin korang tak akan baca benda ni. Dan ni dia punya casing. Kita buka. Nice. Okay. Dia ada cover satu lagi kat sini. Keluarkan. Macam ni. Kena keluarkan. So korang akan dapat one pieces cover casing ni macam ni. Dan dia punya material kat depan ialah macam leather. Soft leather, memang nice kalau pegang, selesa. Lepas tu yang paling nampak eksklusif dia punya ring dekat sini. Sebab dia punya finishing warna gold.
Lepas tu ada satu lagi dekat sini, dia macam boleh buka ni. Nampak tak? Dia boleh buka macam ni. So ini dia punya casing, dia one pieces sahaja, design by Honor. So aku akan try sekejap lagi. Kita letak dulu, and bagi aku simpan, dan kita tengok phone pula. Jom kita tengok phone ni. Okey, sebelum aku nak buka pun kita boleh nampak tak, dia punya ketebalan tu memang nipis. Nipis gila. Oh, smart. Oh, so kita tengok dulu. Tu dia. Okay, so aku rasa ini depan dia kot. Okay, ini depan kita tutup. So bila tutup, ini saiz tebal dia, still nipis dibandingkan dengan dia punya saiz sama macam Xiaomi 17T, Honor Magic. Lagi nipis aku rasa ni. And kalau buka, ini dia punya ketebalan. So skrin kat depan dia macam ni. And aku biasanya bila kita tutup buka, first kali memang kita akan nampak dia punya efek lipatan dekat sini. Tapi untuk kali ni dia punya lipatan kurang. Still boleh rasa sikit lah, tapi dia punya improve memang tak nampak sangat. Kalau dengan mata kasar tu memang tak nampak dia punya lipatan dekat sini. Dia punya kamera boleh nampak dekat sini, dan dekat belakang dia macam back panel dia ni, dia punya material sama macam punya casing dekat sini. Dia punya macam soft leather dekat sini. Memang nice lah. Dan dia tak bagi kosong tau. Dia macam ada corak ni. Dia ada corak. So untuk dia punya screen pula, untuk dia punya kamera, korang akan dapat 1, 2 dan 3 kamera. 3 kamera. Dan aku suka dia punya susunan ni, dia punya design dekat sini dengan finishing. Dan boleh tengok dia punya XL lah weh. Kat tepi tu, body dia kita boleh meyakinkan memang tahan lasak lah. Dan bila kita pakai casing pula, nice. Bila korang pakai casing, nampak tak? Dia ada finishing, dia cover dekat sini. Dia untuk cover kat sini. Still boleh rasa nipis tu bila korang pakai casing. Jadi buka casing dan kita onkan phone ni. Oh dia, boleh tunjuk. So dekat depan dia macam ni, kat tepi dia atas macam ni. Korang buka macam ni, tutup macam ni. So kat sini button on, button off, dan dia punya volume button. Dan dekat belakang dia macam ni, type C. Boleh nampak dia punya charging port dengan body hampir besar, sama saiz. Dan aku nak buka ni. Untuk slot, okay, satu slot, 1, 2, dia masukkan 2 slot singkat, 1, 2 slot singkat dekat sini. Nice. Jom kita on. Honor. Jadi bagi aku setting jap, aku tunjuk dia punya dalaman. So guys, aku dah on. Kena buka ni, aku lupa buka cover ni. Okay, ini kalau kau tutup skrin dia, dan bezel kat sini pun nipis. Nampak tak? Bezel dia dan skrin dia memang nice. And kalau buka macam ni, okay, banyak function lah untuk phone lipat ni. So aku akan buat banyak lagi review tentang smartphone 4 daripada Honor Magic ni, Honor Magic V6 ni. Kalau korang berminat nak dapatkan ni, aku dah sediakan link dekat bawah. Boleh je beli dekat situ. Aku akan bagi free special untuk korang. Jadi kita jumpa next video untuk more review. Jangan lupa like, comment dan share, subscribe channel Factory Mobile. Factory Mobile, gadget solution.